berada di New Central, KL Central untuk menyaksikan aktiviti-aktiviti yang dijalankan bersempena dengan kehadiran Ramadan dan juga Hari Raya nanti. Dan pelbagai aktiviti-aktiviti di sini termasuklah persembahan artis, jualan dan juga pertandingan. So kita tengok nanti apakah aktiviti-aktiviti yang berlangsung pada hari Ahad di mana sekarang ini Budi dan Gegar Khairil akan menyaksikan pertandingan hot deco katanya. So nantikan video seterusnya. Jom kita tengok apa dulu yang berada dekat sini. Termasuklah kita nampak sekali dekorasi yang menarik di Concourse New Central. Jom. Sekian sahaja dulu vlog ini berada di New Central. Dan kepada anda yang nak cari pakaian baju raya, kuih muih, hamper, boleh dapatkan di New Central ini. Tempat gedung membeli belah ini menyediakan pelbagai jenis barangan untuk persediaan menyambut bulan puasa dan juga bulan Syawal nanti. So kepada anda jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Budi.com. Sekian saja dulu vlog kami di sini. Subscribe, jangan tak subscribe. Selamat menyambut bulan Ramadan dan juga menyambut bulan Syawal. Selamat Hari Raya. Bye. Macam tadi saya bagi CD secara percuma dan kejap lagi saya nak bagi hadiah wang tunai kalau anda masuk dan menyertai pertandingan gubahan bunga sebentar lagi. Kejap lagi kita akan mulakan dengan kategori lelaki terlebih dahulu. Jadi bagi anda yang nak mendaftar boleh buat demikian, boleh datang ke kaunter di sebelah kiri pentas ni, daftar nama anda dan kejap lagi kita akan bermula. Jangan lupa minggu depan kita akan ada lagi di sini sepanjang 4 minggu. Setiap hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Hari Jumaat kita akan bermula pada jam 4 petang. Hari Sabtu dan Ahad kita akan bermula pada 1 tengah hari hingga ke jam 5 petang. Dan untuk hari ini selepas selesai pertandingan gubahan bunga, Budi ni kawan. Power lah korang pakai baju macam ni BFF sangat. Okey bang. Dari mana ni? Dari mana?
Asal daripada Perak. Oh, Perak. Cuti ni raya balik Perak lah. Balik Perak. Hari ni abang ke Berentang lawan dengan kawan abang sendiri, BFF. Dia pertandingan tak ada BFF dah. So orang tunai itu satu je. Kan? Jadi mungkin boleh lah buat dia membuka kan. Boleh belanja kawan, tak masalah. Lagi 2 orang peserta mana? Cik. Okey sini. Okey bang. Oh ada coach dia hari ni. Ada coach. Okey, dan yang terakhir Cik Irfan. Mana Cik Irfan? Cik Irfan hilang. Ubah macam mana? Dan ada daun untuk hiasan. Dan air yang saya sediakan tu bukan untuk minum kalau dahaga bang bukan untuk minum kalau penat tengah gubah, bukan. Itu untuk siram dekat span tu. Boleh? Jadi saya bagi masa lebih kurang berapa lama tak kita nak bagi? Oh, setengah jam lama sangat. Setengah jam bukan gubah bunga bang, gubah pentas dah tu. Kita kalau anda yang masih lagi sini hingga ke petang, boleh tunggu untuk sama-sama kita Sempat lagi ya. berhibur dengan artis yang akan melakukan persembahan di pentas kita hari ini. Bagi anda yang tengah ambil gambar tu, jangan lupa untuk hashtag Nuraya. Handphone berada di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang lelaki yang mengubah bunga ni. Jangan tak tahu, bukan perempuan, lelaki yang ubah bunga ni. Cantik kan kak? Awak pun tak boleh ubah.